Saya veteran mewakili 2,700 Kami dah tahu. veteran. Sabar. Dengar dulu. No, tak. Aku takkan hina, aku takkan perlekeh sindir MP Ketereh ni. Cumanya dia kena faham kementerian, staf-staf government yang ada, termasuklah menteri dan timbalan menteri adalah manusia juga yang ada sifat ihsan. Mereka pun sedaya upaya nak bantu dan pastikan veteran-veteran ni dapat manfaat masing-masing. Aku beri satu contoh yang diusahakan oleh timbalan Menteri Pertahanan YB Adli Zahari. Satu inisiatif nama dia Joki Usahawan Veteran. Tak ada lain tujuannya memang nak bantu veteran-veteran ni tambah pendapatan via ekonomi digital. Platform dia apa? Buat TikTok live. Veteran ni dia sinonim dengan apa? Semangat juang, disiplin. Dua kelebihan tadi nak dibawa ke dunia perniagaan digital pula. Mereka bukan lagi sekadar penonton tapi turun padang jadi peniaga dan joki live untuk bantu usahawan lain berniaga online. Nak pastikan semua ni jadi, ada bengkel TikTok khas disediakan. Ajak cara nak buat live, marketing, branding dan tarik pelanggan. Inilah cara dia YB Adli Zahari buktikan kebajikan veteran dia bukan semata-mata bagi bantuan tapi pembangunan ekonomi jangka panjang untuk mereka dan menjadi inspirasi kepada generasi muda. Saya pernah bertempur dengan komunis.